Saya wiring api masjid. Boleh tak saya ambil wayar elektrik lama masjid? Baik. Seorang tukang elektrik, tukang api lah, dia pasang wayar masjid, wiring. Okey. Jadi masjid suruh masuk wayar baru. Wayar tu lama dah, 20 tahun dah, 10 tahun dah. Jadi pengurusi masjid kata, kami upah awak dah, pasang wayar baru, wiring baru. Okey. Jadi dia pun senjah lah wayar lama tu. Wayar lama tu berharga dah. Apa berharga? Getah ke temaga? Temaga. Getah tu aku dah. Temaga tu timbang kilo pula. Berapa sekilo ni temaga? Tak tahu. Bernilai lah. Kalau besi 80 sen sekilo, temaga mahal lagi. Berapa? 3,5 sekilo. Dia pun rabu boleh 50 kilo. Lagi. Jadi bolehkah tukang wayar pasang baru ni, kontraktor baru ni, dia ambil barang lama masjid itu? Jawabnya tak boleh. Setiap barang masjid yang bukan pinjam adalah sabil atau wakaf. Melainkan yang pinjam tu lain, pinjam balik ke tuang dia. Okey, ada juga barang pinjam. Duit tak cukup lagi masjid nak beli kipas. Ada orang tu dia kata bagi pinjam lah, kipas mau kita 20 tik. Tu lain. Okey. Tapi kalau bukan barang pinjam, barang wakaf. Nampak? Apabila kita tukar dengan alat yang baru dan alat itu tidak digunakan lagi di masjid itu, wajib beri pada masjid lain. Tak boleh suka-suka hati, tak boleh. Dia duduk tarah dia barang masjid. Dia tak boleh turun martabak. Maknanya mesti kita beri pada masjid lain yang memerlukan. Jika ada, selesai masalah. Jika tidak ada masjid lain perlukannya, maka baru boleh kita turun tarah dia, beri kepada surau. Kerana surau ni khilaf. Tak semua iktiraf sebagai masjid. Okey? Turun martabak, boleh beri ke surau. Jika ada surau menerimanya, selesai masalah. Okey, jika surau tak ada yang nak terima wayar lama ni, maka boleh turun martabak beri kepada rumah anak yatim, rumah fakir miskin, rumah-rumah orang tua yang untuk masyarakat. Faham lagi? Orang ramai. Ribat pondok madrasah. Okey, kalau ada pondok madrasah terima wayar tu, selesai masalah. Jika tidak ada yang menerima, maka barulah boleh dijual, dan duit yang dapat dari jualan balik kepada tabung masjid yang tadi. Faham lagi? Itu tertib dia. Jangan itu suka share bahan-bahan gambar. Apa aku kau teater kan boleh aku wayar. Sedap gamak. Mengaji mana? Faham? Kontraktor jaga-jaga sangat. Bukan kita dah kata semualah. Kontraktor jaga-jaga sangat. Sebab kadang-kadang hak orang dia ambil. Hak orang. Mozek tu lebih pasang 2 kotak balik ke dia. Padahal mozek tu tuan rumah beli, bayar PT tuan rumah, bukan PT kontraktor. Mana-mana ada dia buat alik ke dia. Betul tak? Hati-hati hak orang, jangan. Sekeping jangan ambil hak orang. Seming sebit lebih pun kalau tuan rumah punya, bukan dia punya. Orang punya tak? Kena minta izin. Ni lebih sebit ni minta kita boleh tak? Nampak? Sama kata ambil 25 ya. Tu ayo apa nak? Tak mau sudah. Jangan awak pandai-pandai. Biar buah kak buah dalam pikak. Mozek orang sebelah tong, guna seming dia 7 bit. Bahan api neraka kira lagi. Jangan. Jadi wayar-wayar tu kontraktor nak kata ni wayar-wayar ni timbang kilo lah. Kalau tak ada orang nak, kalau ada orang nak berilah gitu. Tapi tak ada orang nak, nanti kapal saya akan beli. Itu cara dia.